Ini semua salah MCA. MCA yang cuba cari pasal untuk menyertai Perikatan Nasional dan sebagainya. MCA duk mengadu. Demo ni hanya buat kerja semak dan imbang kononnya. Demo ni mengkritik Menteri DAP demi kemaslahatan rakyat. Tapi kononnya Menteri takut nak jawab. Atau katanya langsung tak jawab. Ramainya pun duk tanya, kenapa defensif sangat? Biar je lah demo ni duk fitnah. Isunya adalah, kalau demo ni tanya pasal benda-benda yang konstruktif. Kenapa tak boleh masak? Kenapa tak boleh letak kursi meja depan kios? Yang memang menjadi persoalanan peniaga dan penjaja. Dan kalau demo ni tanya apa pendirian kementerian sekiranya yang dah sewa 1.0 tu nak pula upgrade ke 2.0, adakah di situ akan wujudnya ruang pembaziran? Dan kalau nak upgrade, apa caranya? Itu memang soalan yang valid dan sah. Tapi tak. Dia meniduk main pusing-pusing, kelirukan rakyat dengan tuduhan melulu tak berasas dan bohong berdaah pasal bagi kroni lah dan benda yang mahal dengan benda yang murah lah. Macam-macam yang tak masuk akal. Bila orang duk tipu dan tuduh macam-macam, of course lah kita kena betulkan yang salah, fakta kan yang auta. Orang duk tipu, fitnah dan berdaah, takkanlah kita biar je. Kan? Dakwaannya Menteri jawab dengan kasar. Bila dia tak ada benda lain nak cakap, dia kata Menteri ni jawab dengan kasar. Jawab tak profesional. Jadi sekarang MCA nak main kat emosi. Sebab benda lain dah tak boleh main dah. Selepas bertahun-tahun diam, bila menteri-menteri demo ni dulu balas rakyat dengan sinis, dengan kasar, sekarang baru taunya. Realitinya, faktanya, Menteri tak kasar pun, Menteri jawab je. Menteri KPKT dah jawab semua tuduhan dengan tenang. KPKT dah tampilkan segala jawapan yang perlu, yang baik lah, yang buruk lah, yang perlu ke, yang buang masa ke. Janji KPKT dah jawab dengan fakta untuk betulkan tuduhan MCA yang auta. Alah, KPKT buka ruang sepenuh-penuhnya kepada SPRM untuk siasat. Laporan diserah dengan kepada SPRM secara suka, secara rela dan secara proaktif. Itu bukan marah, itu namanya tegas. Jangan kelirukan prinsip dengan perasaan. Mujurnya teman bukan menteri. Kalau idaknya lagi kasar. Belum carut lagi.